Alah, kau nak ugut-ugut aku pula. Kau pasang je lah. Aku dah beli online. Aku tahulah barang aku. Kau pasang, cuba kau pasang. Okey. Baik. Ngah. Ni. Aku ada beli barang dah. Kau buka bil mahal sangat lah barang spare part kau. Ni aku beli kat online, kat Shopee. Alright. Kau buka 50 kat Shopee pun 20. Ni nak tukar apa? Kedai aku nak kena tukar apa? Am bawah tu je. Berapa ringgit kau buka ni? 80. 80. Ni 20. Aku dapat jackpot ni harga kat shop online. Kau tukar lah. Aku tak suka lah mahal sangat kau buka bil. Boleh. Wal, cumanya yelah aku kena bagi satu benda lah. Aku boleh pasang, andai kata tak ngam. Cumanya upah jadi 2 kali lah Wal. Apalah 2 kali pula. Engkau yang pasang tak betul. Barang betul lah aku beli kat online. Ya. Benda memang dah murah kat online. Apa aku nak bayar kat kau lebih-lebih pula? Betul. Cumanya yelah kita tengok kualiti barang. Kadang memang murah dekat online.